Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Satu tema yang sangat bertepatan dengan peranan penting warga pendidik dalam mendapat cabaran dan merealisasikan perubahan dalam dunia pendidikan masa kini. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan, termasuk gimmick sambutan Hari Guru, persembahan murid dan guru, upacara pemotongan kek, penyampaian anugerah guru dan sukaneka. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Bersama saya kini, Pengetua SMK Lubuk Cina, Tuan Encik Ahmad Ghazali alias. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Cikgu, apakah pandangan cikgu pada tema Hari Guru pada tahun ini? Terima kasih. Baik, tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Pada saya tema ini sangat bermakna dan mempunyai maksud yang sangat mendalam lah, kerana dia menekankan peranan guru bukan sahaja sebagai penyampai ilmu tetapi sebagai ejen kepada perubahan pendidikan yang sedang kita lalui ketika ini. Guru hari ini perlu mengadaptasi teknologi, memahami keperluan pelajar yang pelbagai dan sentiasa bersedia untuk berubah seiring perkembangan zaman. Apakah harapan cikgu kepada warga pendidik di SMK Lubuk Cina ini? Harapan saya semua guru sini terus committed melahirkan inovasi dalam pengajaran dan menjadi inspirasi kepada pelajar. Bersama-sama kita mampu membawa pembaharuan yang lebih positif dalam sistem pendidikan demi melahirkan generasi madani yang berdaya saing dan berakhlak mulia pada masa akan datang. Okey, terima kasih Pengetua. Bersama saya kini, Wakil Pelajar SMK Lubuk Cina, Kakak Alia, berikan pandangan tentang tema Hari Guru pada tahun ini. Pada pandangan saya, program majlis yang berlangsung hari ini perlulah diraikan secara sering. Sebab guru-guru ni seseorang yang tak pernah lelah membimbing kita, mengajar kita. Jadi kadang-kadang kalau untuk diorang memang berhak untuk diraikan. Saya rasa sangat gembira lah dengan program yang berlangsung hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih Kak Alia. Saya Muhammad Farid Aikal bin Muhammad Faizal dari kelas 3 Ibnu Khaldun ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang sudah bersusah payah mengajar saya daripada saya tingkatan 1 dulu. Saya Muhammad Qayyum Ryan ingin mengucapkan kepada semua guru selamat Hari Guru dan terima kasih cikgu. Saya Hakim dari kelas 3 Ibnu Khaldun ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru SMK Lubuk Cina. Terima kasih cikgu. Pada hari ini, saya gembira sangat-sangat sebab saya dapat beri hadiah kepada cikgu saya sayangi. Saya ingin ucap selamat Hari Guru cikgu. Maafkan saya jika saya ada salah tutur bahasa dengan cikgu. Maafkan saya ya. Selamat Hari Guru lagi sekali. Saya Farizul Hadif daripada kelas 1 Ibnu Sina ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan warga pendidik SMK Lubuk Cina. Terima kasih cikgu.